Dah kami sebenarnya kami tak lepas kalau single. Tak lepas. Tak lepas. Yang ni mesti dah ada cucu. Budak lagi. Dia kahwin lagi lah. Mana dia kahwin lagi? Ni dia orang ni semua daripada Penang ni kan. Penang semua kan? Ya, kami daripada Sik. Sik Kedah. Sik Kedah. Makin ku kejar. Makin ku kejar, semakin kau tahu. Pak, you know? Hurry up. Itu dia. Come on. Almost there. Come on. Yeah, we did it. Woo!
Kafe dia tutup. Dia buka. Kami sekarang berada di overlap Samoy. So nampak dekat atas tu batu bertenggek. Kita akan naik ke atas ni. Untuk tiket 200 baht per person. Satu minuman free. Oh. Dia Weh, nak naik ni pun rasa macam gear 1 pula kita naik ni. tak ada gear dah ni. Lambat. Oh ya Allah, 3 mil. Tu dia. Oi. Makin ku kejar. Makin ku kejar, semakin kau tahu. Tak boleh. Bunyi lah toilet. Toilet cantik ya. Ini tiket siapa ni? Aduh, tak nak air free ke? Tak boleh lah. Semakin kejar, betul Oh, jatuh. tu dia. Sinilah cantik. Yes, aku berjaya Hello. paksa Fira exercise. Sini je kan? Mana? Atas lagi tu. Ya Allah, Nak point dia situ. Point dia mana? Nampak batu kat atas. Atas tu. Tu lah atas. Jangan naik ni, naik tangga ni. Tangga dia. Oh, Naik tangga ni best. Naik penat. tu tak rasa kan? Tak rasa. Ambil gambar. Oh, naik tangga okey sikit. Lepas makan hiking. Turun hiking, makan. Lihat lu. Lihat lu. Ai, slow-slow lah Mizi. Tiba-tiba macam anak. Dah. Orang tengok orang hiking pun kalah. Naik penat. Depan tu guys. Tu. Ulu macam mana kat situ. Ni buah apa? Buah. Buah mana? Dia betik. Buah tu. Oh. Lemon. Memang. Penat dah orang ada gelap. Oh, Lemon sedap. Masya. Masya. Let Oh. lu. Let lu. dia punya mengah. Boleh tahan. Welcome to Samoy Overlap Zone. Overlap Zone. 400 baht. Susahnya nak cross. Nombor 3 sampai. Nombor 3 sampai. 400 baht, you know? Oh. Hurry up. Kari up. Almost there. Come on. Cincau lah tu. A little bit more. Come on. Bisa. Pokok ganja besar ni. Ha? Buat apa? Ya. Ada pisang masak tak? Kodok. Itu dia. Tapi belum sampai lagi. Depan lagi sikit. You done? Done? Okay. Belum datuk. Come on, come on. Sampai. Almost there. Come on. Yeah, we did it. Apalah yang kau lihat ada pada diriku yang sering buat kau tertawa gembira bahagia. Apa benarkah
je. Oh, okey je. Engkau naik tak takut. Ji. Tu tengah. Basah. Kita nak claim minuman kat sini. Tiket tadi sekali dengan free air. So kita nak claim lah minuman kat sini. Oishi. Ini? Coke Zero. Ni green tea. Ni anak ni. Kok zero ni apa? Kok tanpa gula. Oh. Coke tak ada gula. Oh, sihat ah. Oh, pandai kak. Tak ada gula. Oh, mana cakap dengan mana? Dia jemput bu dia dah. Oh setun. Oh, satu. Oh. Tapi dulu Langkawi. Oh, dulu kerja Langkawi. Dulu kerja Langkawi. Oh. Kahwin orang Langkawi. Oh. Dulu Langkawi. Patut ada anak, ada anak Langkawi. Ada. Anak tak ada. Anak tak ada. 2 tahun. 20 tahun untuk Langkawi. Oh, dah boleh cakap hang-hang jugalah ni. Pandai sterik tu. Aku. Depa tak cakap pun. Sponsor. Tenaga. Halal? Tenaga. Ya. Adik ke mana? Melaka. Malaysia. Melaka sampai. Melaka, Seremban. Kena pergi jalan. Ini Seremban. Seremban, ini Selangor. Negeri Sembilan. Sembilan. Negeri dia ada 9. Air bumbu. Tu. Saya nak ini Saya nak dengan Coca-Cola. Ni main Saya air bunga. bagus ah dia tunjuk Bunga. Bunga. Bunga lah nak orang kaum Kedah. Bunga lah. Okey dua. Dah jadi bunga. Selesai. Hilang lemak. Hilang pun. Balik ni. Dah naik belum? Belum ni. Boleh. Tu kita ada batu saja. Tegak betul. Pakat bengah oh. Oh, Okey. kita dah tua-tua ni pakat bengah. Baik perasan dulu. Air ni dia perasan. Dia tak tahu ni. Dia kata nasi je. Jangan kahwin. Masalah dah kahwin. Dia memang buat untuk asal dia. Oh, tak ada masalah pun kalau kita nak mendaki pun okey. Dia tak licin. Ni datang dari mana? Kedah. Kedah. Berapa orang? Ramai? 6 Semua motor lah? Tinggi sangat. motor. Single semua? Rakam lah kata Rakam tadi. pula. Ni dah lagi kita. Dia punya. Tak, kami sebenarnya kami tak lepas kalau single. Tu ya. Tak lepas. Tak lepas. Dia kena berdua. Kami belajar ilmu benda dia memang. Oh. Dia pasal kita. Ni kau rakam-rakam balik dah tak ada. Habislah lesen tu. Dah dia orang semua bergurau itu. Dia bergurau semua. Anak berapa orang? Bakar tinggi. Besok motor kena bakar. Yang ni mesti dah ada cucu. Tak ada lagi. Duduk lagi. Dia kahwin lagi lah. Mana dia kahwin lagi? Ni dah lagi. Mai sini pun bawa bini. Ambil number lah. Ambil nombor satu. Ada bawa mai bini pun. Klik nombor dah mau. Dia lagi padu. Okey. Tapi tengok jalan Berapa KM lagi tu? Jalan 100 meter tu lah. Mana 1 meter je. Tu jalan kaki. Jalan kaki je lah. Pergi naik. Minta nyawa. Acak kali ya? Semalam kita pergi pantai pun 1.8. Lepas tu dia punya ni pun lain. Scrolling. So on your way up, there are 2 routes to the top. Both Ya, kami daripada Sik. Sik Kedah. Sik Kedah. Kalau hampa nak main Sik boleh tak? View dia tengok. Main yang pengang beris. someone's garden. Rock Village. Road Village. Ya. Dia Road Village ni dekat kawasan Kura. Okey. Kampung Siam. Kampung Siam. Daripada jarak daripada Jeniang nak hala ke Kura tu boleh kurang 25 minit 25 kilo. Oh, yo. Jalan elok, tak ada masalah. Elok ah. Elok. Ni dia buat kan. Nak masuk je boleh parking di bawah.
Lepas tu dia pakai naik daripada bawah lah. Bawa naik atas. Bayaran dia tak salah saya. RM10 satu orang. Tu dia. RM10. 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 Tak salah saya. Boleh lah insyaAllah. Mana-mana yang tengok channel ni boleh lah pergi. Memang view memang cantik. Dia boleh kurang macam ni juga. Dia dah lajak. Apa-apa yang minat nak pergi tengok boleh. Tak, kena tunggu. Ambil balik. Terus balik. Sebab dia dah lajak. Lepas tu dia laju. Tiba kau panggil, berhenti. Boleh. Kami baru je selesai turun daripada overlap Samoy. Untuk naik ke puncak atas tu memang agak-agak penat sikit. Mencanak dia punya apa degree dia, tapi kami dapat hasil yang cantik lah, view yang cantik daripada atas tu. So ni pun ada juga rider-rider yang tadi sekumpulan tadi datang daripada Kedah. Ada datang daripada Kedah dan kami biasalah daripada Melaka, Seremban dan Shah Alam. So untuk datang sini nanti siapa-siapa nak datang sini boleh ambil tiket dekat sini. 200 baht untuk setiap orang. Kalau berpasangan dah tentulah 400. Kemudian kita dapat dengan air minuman free. Dapat claim air minum free kat atas tadi. Untuk naik ke sini memang mencabar, gear 1, gear 2. Ya, tapi itulah dapat hasil yang cantik lah. Tahan dia macam kita gerak lah. Dia pun 10 biji tu. Ya 10 kali 2 kan. Ada orang dia lagi. Saya orang dia semua. Dia masuk dah. Mana? Kawan mana kena tahan dia kita buat. Ada satu lagi jalan yang dekat sini, kena menggunakan 4x4. Menggunakan 4x4 untuk naik ke atas. Dia satu lagi overlap zone yang berlainan. So mana kat sini dia ada dua, satu zone ke atas dan satu lagi zone di sebelah sana. Kedua-duanya view yang cantik lah. Saya difahamkan sana ada kafe dekat atas sana apabila sampai kat puncak atas. Untuk naik ke atas tu agak sukar sikit sebab kita terpaksa corner kat sini. Kita bimbang sebab takut tak lepas, terlalu cerun. Brother Mizi kita tengah survey macam mana laluan untuk naik ke atas. Sebab untuk corner sini memang bahaya sikit. Kita takut. Kita naik seorang dulu. Okey je lantai je. Itu memang flat. Pasal atas
Terangkat ke depan. Apa dia? Tunduk udang. Kami tadi naik ke overlap 2. Sangat mencanak. Sampai Rosi pun terangkat terdepan. Rest side pun terangkat terdepan. So dekat sini dia kata stop motorbike 20 baht bayaran untuk parking. Kereta 40. Dan kami kena berjalan kaki lah. Okay, so dia kata itu to overlap stone 2, number 2. Kita tengok apa yang ada kat atas tu. Ni yang tadi cilaka. Sama kan? Macam mana dia cepat naik Lain lah. Dia ni. Dia terus naik. Hak dia tak ada. Banyak batu ni. Ni gunung ke apa ya? Mana gunung? Gunung sama. Patut air dari bawah. Oh, memang mentandak. Naik So dia suruh kami ke kanan 200 meter lagi. Tetapi dia punya tulisan tu macam darah. Tu yang takut tu. Tengok dia punya tulisan warna merah. Menggerunkan sebenarnya ni. Tak sika. Dia cakap relax, tak tahu lah. Relax apa? Relax dia kata. Alah, stiker dekat abang punya ni. Memang tak chance. No. Laki-laki dah kepenatan, perempuan dulu. Jadi pun megah. Mana nak turun? Okey. Dah sampai. Ada tandas. This way dia cakap. Kita tengok kat sini dulu jap. Wah, tu dia. Oh. Oh. Oh.
Okey. 1, 2. 1, 2. Tak tahu. Nah, jom. Dua, tiga kucing berlari, mana yang sama dengan kucing belang. Dua, tiga boleh ku cari, apa nak heran zaman macam sekarang. Buah cempedak di luar pagar, ambil langkah dan tolong jolokkan. Kau berkasut, ku berselipat, apa nak heran sama di sisi Tuhan. Bukan aku nak sangkal kita handang ke keadaan yang berbal susah tampak. Mana boleh nak berdal kena berakal. Ku penglipur lara, sangat nak bercerita, usah terasa. Jangan mudah melangkah. Ku penglipur lara, sangat nak bercerita, usah terasa. Fikir sebelum marah, nanti kena jua. Ikan keke ma iloi-iloi, ikan gelam ma Cantik. Tak boleh lah. Okey. Ni ambil yang tu ni. Yang tu dulu. Oh, nice. To the moon, to the back. Okay, one more. apa nak heran janji cantik perangai. Pulau pandang jauh ke tengah, gunung gaib pula bercabang tiga. Kalau tak tahu jangan menambah, apa nak heran baikmu diam saja. Bukan aku nak sangkal kita handang ke keadaan yang bebal susah tampak. Mana boleh nak berdal kena berakal. Ku penglipur lara, sangat nak bercerita, usah terasa. Jangan mudah melangkah. Ku penglipur lara, sangat nak bercerita, usah terasa. Fikir sebelum marah, nanti kena jua. I got friend from Germany. We together climbing on the top. And now we have to get slippery down there. Yeah. Hujan. Turun daripada atas sampai bawah. Itu orang kami melakukan kita ambil pakai. Besar.